bahagia ni dia lebih luas. Dan kalau tanya saya, bahagia itu bukannya melihat kepada apa atau siapa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Macam di belah-belah sini puncak alam ni dah roket-roket dengan Meru kan. Meru, Kelang ni ramai Jawa. Jadi bila Jawa ni makan dulu lauk apa, sayur bening je. Sayur bening, sayur air yang terapung kan payah warna kojo tu, tapi itulah yang paling sadap sekali. Kono lah dengan sambal belacan rumah kan. Saya bagi idea ni, sebelum kita nak makan contohlah sayur bening dengan belacan. Sadap betul, ya Allah Akbar. Tiba-tiba dah jadi lauk hotel sayur bening tu kan. Tu kalau mahal satu kepala, buffet buka puasa kau makan malam kau tengah hari jadi lauk hotel sayur bening. Nah, siap balik mak tolonglah buat bening, dia pun boleh buat tapi lain. Jadi makna kata bahagia tu makna luas maksud dia. Dibilang kata disebut adat Melayu berseni syarak. Sebarang kerja patut berhemat, hebat laku budi berakhlak. Elok anak bila dikandang dengan budi seronok. Elok akhlak nama terpandang sepanjang zaman menjadi contoh. Jadi nak bagi tahu satu perkara, pendidikan dalam rumah tangga ni ada 3 pendidikan yang kita kena bagi. 3 pendidikan yang kita kena bagi. Nak tak nak, suka tak suka, nak bahagia dalam rumah tangga ni kan? 3 perkara tak boleh elak. Pertama, mesti ikut syarak, ikut syariat Islam. Tak ada cara lain nak bahagia. Mesti tak ada kompromi. Ambil lah buku mana pun, buku motivasi kekeluargaan yang ditulis oleh sesiapa pun, step yang pertama, kedua, ketiga, semua Islam dah ajar. Semua dah, Nabi dah ajar dah. Jangan risau. Hendaklah kita berbicara. Tapi itulah, sama ada kita nak terima ke tak nak terima, tetap pulang. Tapi nasihatnya tu, yang pertama ikut syarak. Suka tak suka kena ikut syariat Islam. Ikutlah cara macam mana pun, mesti ikut syariat. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan ia merupakan proses berterusan. Sampai sekarang dah kahwin 10-20 tahun masih lagi bunyi lagi. Aku tak faham motor apa dia nak lagi, entah kan. Bila nak makan ni tak kono, tu tak kono, ni tak kono, air panis mana, air sojuk mana, pahit mana, manis mana, semua salah. Aku tak faham lah. Sebab perubahan perangai tu beza-beza. Lidah kawan tu bukan macam tu yang berubah-ubah. Makin tua kan, makin tua lidah ni makin tak tahan pedas misalnya. Dia nak mula podeh mana, orang ni tak podeh pun. Macam tu. Jadi proses berterusan. Lelaki pun sama. Apa nak perempuan ni, aku tak faham lah. So di salah, duduk salah, ni salah, tu salah, menyebabkan kalau ambil ringan tak boleh juga. Proses itu adalah proses berterusan. Dia bukannya statik, setakat tu je, tak, dia akan berubah. Sebelum kahwin lain, dah kahwin dah lain, ada anak seorang lain, anak 5 lain, anak 10 lagi lain. Kan rajin, ada orang yang bangsa rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Dia macam tu. Asal bagi salam, menyahut, beranak lah. Macam tu kan. Dia ada macam tu. Kan? Jadi, tu bahagia dia lain pula. Kan? Jadi, lain cara fikir dia. Kalau balik tu, dulu sebelum kahwin, bila mula-mula kahwin lain kan. Bila mula-mula kahwin, balik. Kamu kenapa lambat balik? Abang balik tak ada sambut pun sampai hati. Mula-mula kahwin. Bila dah ada anak, masuk balik rumah. Anak-anak mana ni? Itu tanya dulu. Beza kan? Beza. Jadi perubahan-perubahan bukan makna dia tak sayang, tak. Tapi dia punya perubahan. Sayang. Orang dulu-dulu tak payah pun cakap I love you too. Tak payah. Kan? Cakap tu pula sampai ke hati. Kadang orang dulu dia lebih pada perbuatan. Tindak tanduk dia. Balik bawa lauk, balik bawa ni. Aduh, goreng pisang, cakui. Cakui. Jadi orang rumah pula nampak je kuih tu, atau dia mancung kopi, tak payah banyak tanya. Yang sekarang dah bawa balik kuih, tanya tu nak ambil air tu, tanya.
Kan lain, dia punya bangap itu lain. Macam tu lah, payah nak cakap. Tak betul, dulu ayah kalau bawa tu dah tahu dah. Nampak tak? Orang dulu bawa balik surat khabar, orang tu balik surat khabar, dia dah mencuai dah. Dah letak, dah tahu ayah tu, suami tu nak baca surat khabar kan mesti nak minum kopi. Dia tahu dah. Dia tahu lah. Air dia. Kawan dah tercakik lah, muntah lah, pokok nobah tu tak faham gitu. Beza kan, beza. Jadi yang kedua dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kau berbanding. Kau tengok bini orang tu, macam mana cara dia layan suami dia, nampak tak? Suami yang duduk kau tengok, dia mesti hidangkan air, kau tengok macam ni dia hidang. So nampak, dia hidang, cawan siap alas. Ini betul. Ini baru namanya makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak pagah daya budi dengan bahasa. Bagi cawan mesti bagi alas sekali. Baru namanya beradab. Walaupun pasangan tak berapa kono, tapi ini kalau macam ni cara memang kau jual jantan ni. Tak ada lah. Kalau perempuan takkan bagi je, ni piring apa kau bagi, macam tu lah. Tapi macam tu lah. Kan kita bagi kat bang, jemput minum bang, Allah kasih lah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang dulu kepantangan ni, kadang-kadang bagi cawan berlempar, miskin sangat. Orang dulu kan, wahal memang miskin pun. Tapi maksud orang tua-tua dulu miskin tu miskin adab. Miskin adab. Nampak kan? Tu makna kata jangan banding-bandingkan. Suami marah, kau tengok bini orang, suami dia balik berlari, bini dia nak peluk suami dia. Kau kayu batu tu, koreh situ. Kau tak nampak kau laki kau balik. Bini pun nyaut, abang, kawan abang tu rumah banglo, bolehlah lari, kita ni rumah flat. Abang masuk dah nampak saya. Abang nak saya lari sepanjang koridor ni ke apa? Tak iyo pula kan. Janganlah kau banding-banding kan. Macam tu lah contohnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok macam mana Allah Ta'ala sebut kan dekat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi man khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksud antara tanda-tanda kekuasaannya dijadikan isteri-isteri, ya, menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri. Makna isteri ni dah memang kita punya jonih dah tu, pilihan kita dah tu. Belum pernah lagi orang pergi zoo negara, keluar pada zoo tu mana pokoknya kau terbayang lah kayak kuda bolang betina ni, tak ada. Terbayang dan kayak orang hutan betina rumah, cara dia senyum kayak dia tak ada. Memang ni isteri-isteri ni yang kita pilih, manusia yang kita pilih ni memang dah jiwa kita dah tu, supaya kamu merasa cenderung dan tentram, sakinah kan? Dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Belas seperti maknanya kasih sayang, mawaddah, warahmah ni, belas kasihan ni bukan kata belas kasihan, tak sanggup tengok pasangan tu susah. Macam itulah kan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Jadi mana kata sebenarnya memang kalau tengok khusus kahwin ke, khusus seminar keluarga bahagia, dulu seminar keluarga bahagia, tapi bila orang tu nak nampak lain, dia ubahlah nama tu, seminar rumahku syurgaku. Faham maksud sama yang keluarga bahagia. Lepas tu nak lain sikit, seminar baiti jannati, dia Arab kan pula, sama je. Yang lain tu seminar keluarga sakinah. Yang seorang tu seminar keluarga sakinah, mawadah, warahmah, ambil semua sekali. Jadi tapi maksudnya macam malam ni lah. Akhirnya sini senangnya keluarga bahagia, tanggungjawab bersama. Senang cerita orang kan. Ya okey lah, tajuk ni okey lah. Saya pernah ceramah itu, iman dan amal di usia emas. Okey lagi.
Ada satu masjid kat Kelang, jangan tunggu tua pergi masjid, umat tajuk kau umat. Aduh, saya kata kan, saya pun terpaksa lah explain, ini bukan tajuk saya tau, saya ulas saja. Pengajuk yang bagi ni saya kata. Sedangkan tua tu sendiri pencapaian, bukan semua orang merasa tua. Ya, yang bercakap ni pun belum tentu sampai. Kalau ikut umur arwah abah saya meninggal 50 tahun. Mana kalau saya ikut umur abah saya tu memang tak sampai 5 tahun dia hidup. Tentu yang fikir. Tentulah. Jadi pada yang dah tua-tua lah, tapi tak boleh ke tua tu berkasih sayang? Boleh ya. Apa salah panggil elok, suami bersiap kan, lembut aja. Bagaimana Bang Haji? Mana Bang Haji? Masjid. Masjid. Mesti lambat balik. Dah lah masak sesedap malam ni. Alah, kejap je. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan sekarang, abang tahan biar abang jadi imam. Mencopek habis. Imam sabar ni bacaan ni pun sabar. Jadi itu maksud itu. Kan elok. Di mana Abang Haji? Masjid. Ni kasar. Di mana atuknya? Di mana atuknya? Masjid buta. Kan lain cara jawab tu. Cara jawab pun lain. Tu sebab kena mesra. Mesra yang kita beri, mesra lah yang kita dapat. Macam tu lah. Jadi saya kata tadi, apakah pendidikan yang kita kena bagi pada isteri, pada anak-anak? Yang pertama, pendidikan jasmani. Jasmani ni maknanya fizikal, kesihatan dia, pemakanan dia, bangunnya pukul berapa, bangun tengah hari macam mana kan, macam mana bangun awal, joki. Dulu kau ni bangun lambat, mahal joki kau tu, mahal rezeki kau kalau lambat bangun begitu. Anak dara bangun tengah hari, buruk perangai. Dulu macam tu. Nabi dulu pernah tegur putrinya kan, Fatimah, waktu tu tengah baring-baring pada waktu subuh dekat tempat tidur tu. Apa Nabi kata? Bangkitlah wahai putriku, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Maknanya Nabi sebut, bangunlah putriku, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Makna Nabi memang dah tahu lagi ramai tak bangun daripada bangun subuh. Macam sini tak payah komplain lah kan, memang macamnya ramai subuh. Aduh, itu banyak yo. InsyaAllah kan, kepada yang baru datang malam ni, selamat datang ucapkan. Macam ni lah rupanya masjid kita. Selesa, bunyi pun, sound system sedap, sujud tombonah muka. Jangan tak datang kan. Jadi jangan tunggu, jangan pilih penceramah. Sampai penceramah tadi pun tak ada parking. Saya sampai awal tadi pokok lintang mentang-mentang lah ni Azia. Macam tu lah kan. Jadi kita parking pandai-pandai lah parking sendiri kan. Itulah.